sekarang ni kita ada thread dan sebagainya kan. Saya banyak nampak Gen Z yang start kecam PTPTN, macam mungkin dia ada yang jadi nampak negatif mengecam kerajaan, kenapa kita tak free. Pertama kita kena tengok juga bila mana kita nak pendidikan percuma dekat Malaysia ni, apa maksud dia percuma? Adakah daripada baju kau sampai ke hujung kasut kau ditajuk oleh kerajaan dan sebagainya? Kita kena tengok balik berapa cukai yang kita bayar kat negara ni. Kan? Kalaulah bayaran cukai kita sama dengan negara-negara maju yang lain yang kadar cukainya jauh lebih tinggi daripada Malaysia, then kita boleh minta pendidikan percuma. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam episod dari Studio PTPTN bersama saya, Miss Dina. Di mana kita bawakan peminjam-peminjam sebenar dari seluruh Malaysia, ada Kelantan, Sabah, Sarawak, dan hari ini kita ada istimewa dari negeri Negeri Sembilan. Okay, jadi kalau sebelum-sebelum ni kita tengok kita bersama dengan Cik Putri si Pekal PTPTN. Tapi hari ni special sikit, kita buat kelainan, kita bersama dengan Miss Dina. Okay, hari ni special sikit sebab kita ada tetamu khas dari dia bukanlah selebriti tetapi orang yang berkerjaya. Kita bawakan dari Negeri Sembilan, iaitu Hafiz. Hai, Assalamualaikum Dina. Terima kasih Waalaikumsalam. PTPTN sebab sudilah mengundang kami kat sini. Sama-sama. Ingatkan dah selesai pinjam PTPTN, dah tak ada urusan dah. Tak akan habis. Ada lagi rupanya. Ada lagi, kita sambung lagi. Okay. Hafiz, sebelum kita berborak panjang lah kan, kita apa kata kalau Hafiz introduce diri dulu kepada penonton, nak kenal lah siapalah Hafiz ni hari ni. Okey, terima kasih. Pertama sekali Dina, saya nak ucapkan terima kasih kepada PTPTN sebab sudi mengundang saya ke sini. Rasa dihargai lah kan sebagai peminjam dulu. Ingatkan macam saya cakap tadi, dah habis pinjam, dah urusan kau dah tamat, jangan datang lagi. Ingatkan dapat panggilan nak suruh tambah bayaran. Tak move on lagi. Okey, saya Hafiz. Nama penuh Muhammad Hafiz Halili, berasal dari Negeri Sembilan. Jadi saya merupakan salah seorang peminjam ataupun pengguna PTPTN. Terima kasih PTPTN sebab terlalu besar jasanya untuk saya menamatkan pengajian saya. Sebagai background, saya menggunakan khidmat ataupun pinjaman PTPTN ini ketika dalam pengajian peringkat ijazah. Degree lah. Okay. Sebelum tu saya di STPM. Jadi tak menggunakan lah PTPTN ni kan. Jadi bila nak masuk kepada degree ni, of course benda pertama kita fikir macam mana pembiayaan yang kita nak gunakan untuk sambung belajar. Dan pada ketika itu tak lain tak bukan PTPTN lah orang kata sebagai penyelamatnya. Betul. Untuk kita menyambung pengajian. Dan saya membuat permohonan untuk PTPTN. Alhamdulillah diluluskan. And then saya menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda Sains Sosial dalam bidang komunikasi dan media di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau dulu saya masuk 2013, pengajian selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2016. Tapi saya ni alhamdulillah lah bukanlah peminjam yang kena bayar balik. Sebab sekali lagi terima kasih PTPTN memberikan saya ruang. Memang banyak. Ni kalau nak cerita ni mungkin 5 episod podcast tak habis ni. Part 1, part 2 sampai part 2. Okey. Jadi saya dapat menamatkan pengajian saya dengan ijazah kelas pertama. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada ketika itu pula memang dasar ataupun perjanjiannya bila dapat first class degree ni kita pinjaman itu diberikan percuma sepenuhnya lah. Cuma sekarang Dina saya tak pasti macam mana rules and regulation ataupun peraturan dia bagaimana. Mungkin ada perubahan yang Dina boleh kongsikan nanti. Tapi pada saya ketika itu memang bila tamat pengajian dengan ijazah kelas pertama, kita dapat percuma saja semua pembiayaan. Dan saya tak silap saya menggunakan pembiayaan penuh pada ketika itu sebagai pengguna PTPTN. Maksudnya full PTPTN dapat full lah. Full, dapat full. Tak perlu tambah duit sendiri semua. Tak perlu tambah duit sendiri. Maksud masa nak apply masa dapat tahu yang dapat pengecualian bayaran balik tu, yang tu memang universiti yang settlekan lah, bukan? Betul. Kalau di UKM dan saya juga tak pasti di universiti-universiti yang lain bagaimana treatment ataupun cara mereka kendalikan pengguna-pengguna PTN ataupun peminjam-peminjam ini. Kalau di UKM dulu bila mana saya pergi ke bahagian akademik tu untuk kita dapatkan transkrip dan sebagainya, dia dah ada list tak siap.
Siapa nama, fakulti mana, awak punya PTPTN, first class degree. Jadi dia akan settlekan semua. Jadi saya belum lagi lah ada pengalaman naik turun ke bangunan PTPTN untuk membuat permohonan. Terima kasih juga UKM sebab memudahkan urusan. Dan kalau saya boleh share sikit lah pengalaman semasa menggunakan PTPTN. Saya faham, mungkin kalau kita nak mengharapkan PTPTN sepenuhnya untuk pengajian kita, untuk kehidupan makan, minum, saraan dan sebagainya, student life, of course Dina pun pernah rasa nak kena ada kerja luar. Gen Z Gen Z. Belum lagi. Gen Z. Gen Z. Bila nak rasa kerja luar, nak pakai duit dan sebagainya. Saya, background saya, kalau boleh saya kongsikan, saya bukanlah keluarga T20, apatah lagi keluarga yang berada. Saya anak Felda. Felda Raja Alias. Sebab itu, bila dapat je tawaran ini, kita nampak PTPTN dululah untuk membantu kita. Benda-benda lain tu kita fikirkan kemudian dulu. Kita nak melepaskan untuk masuk. Sebab nak masuk dia ada yuran pertama sebagainya kan. Dan dulu kalau tak silap saya dapat macam advance. Sekarang masih ada advance WPP, payment ke? Wang pendahuluan. Wang pendahuluan. So wang sama. pendahuluan tu saya gunakan untuk saya beli laptop dulu. Ingat lagi laptop Acer warna biru. Itu laptop pertama yang saya ada dalam hidup saya. Berapa tu harga tu? Alamak, kalau cerita dulu harga memang tak ingat lah. Ribu-ribu lah kan? Ribu lah. Tapi dengan duit pendahuluan itu saya guna untuk membeli laptop ni. Untuk saya sambung saya punya pengajian lah. So bila di UKM ini, macam saya sebutkan tadi, kalau dulu pun boleh dikatakan tak cukup lah, bukanlah tak cukup sampai nak kais pagi, makan pagi, takkan struggle lah juga. So saya sebagai pelajar ni adalah inisiatif sendiri untuk kita tampung perbelanjaan yang lain untuk lebih selesa dan at the end tidak menyusahkan mak ayah dalam keadaan kita dah ada PTPTN. Saya pun buat juga freelance dulu. Mungkin ada yang kata kalau dah ada PTPTN ni tak payah, kehidupan kau akan senang, tak. Okay? Saya buat juga freelance, saya jadi MC dan sebagainya. Kita pula independen macam mana kan? Independen lah dulu kan. So duit tu lah saya tampung untuk top up lah apa-apa yang kurang dari yang kita terima ni. Sebab kalau dari PTPTN dia memang dah tolak dah siap dengan saya punya yuran. Okay. Maknanya dapat tu yang dah bersih. Jadi baki itulah yang kita jimat cermat untuk kita makan gunakan. Minum lah. Makan minum dan sebagainya. Kalau macam dulu Hafiz menyewa tak, saya sepenuhnya duduk di college. So adalah yuran college tu. Sebab waktu tu UKM dia tak macam universiti lain mungkin. Kebanyakan atau majoriti memang duduk di college. Walaupun semester 2, 3, 4, 5 pun. Sampailah grade saya memang duduk di college kediaman. Jadi semua tu ditampung dengan perbelanjaan PTPTN lah. Alhamdulillah. Okay. Kenapa PTPTN? Kenapa PTPTN? And memang dari awal habis form 6 tu memang dah plan, okay, aku nak ambil PTPTN. Aku memang tak akan nampak benda lain lah. Marah ke sponsorship ke apa tak, aku memang nak PTPTN. Okay, macam yang saya sebutkan dulu, saya dari STPM tau. Okay, kalau nak cerita sikit, lepas SPM tu saya dapat offer di Matrik. Matrikulasi dalam bidang sains. Cuma saya ni tak minat sains. Saya sekolah sains dulu. Saya Matrik. Mana? Matrik mana? Kelantan lah. Saya dapat offer Matrik Negeri Sembilan. Pure science. Jadi memang dalam jiwa ni memang dah tahu dah memang tak minat sains. Jadi saya tolak, saya pergi ke STPM. Jadi mungkinlah pada ketika itu kita masih berorientasikan sekolah kan. Jadi kita tak ada kurang sedikit pendedahan macam sekarang. Kalaupun kita tak cari, kita ada social media ataupun platform-platform yang kita boleh dapat info dengan mudah kan. Petik jari je dah boleh dapat dengan thread dan sebagainya kan. Duduk rumah pun kita dah boleh tahu lah mana sekolah. Dulu agak struggle sikit, tak macam Gen Z sekarang. Semua je kan. Swap je, cari je. Gen Z sekarang pun dah boleh jana income besar-besar, mengalahkan orang yang dah bekerjaya lama kan. Tapi dengan ada platform yang ada. Tahun bila? 2013. STPM tu? STPM saya 2011, saya habis SPM 2010, 2011 saya masuk STPM, 2012 saya habis STPM, 2013 saya masuk degree. Zaman tu pun WhatsApp pun baru nak betul. Baru nak bermula sikit-sikit kan. Belum ada lagi social media yang betul hype macam sekarang ni. Jadi ketika itu apa yang kita tahu, agak terhadlah sedikit info untuk kita dapatkan pinjaman, pembiayaan nak belajar dan sebagainya. Cuma PTPTN ketika itu memang quite agak
famous lah. Memang okay. mendepani lah daripada pembiaya yang lain. Nampak selain PTPTN daripada yang lah. ada. Memang PTPTN kan. Tapi alhamdulillah kita sedar PTPTN ni pinjaman. Okay. So even dalam perjanjian tu pun dah menyatakan bahawa ada syarat-syarat yang kita perlu penuhi, syarat-syarat pointer yang kita perlu capai. Betul. Untuk kita dapatkan sekian-sekian pembayaran, sekian-sekian manfaat dan sebagainya. Jadi memang pilihan pertama memang PTPTN lah, macam kalau Dina tanya tadi. Dan advance maknanya payment bukan pun ada, dari PTPTN. Bukan macam influence daripada kawan ke, atau macam mak bapak, okay, kau habis belajar kau ambil PTPTN je. Tak ada. Tak ada. Memang kita dah tahu kewujudan PTPTN ni dan kita memang apply PTPTN lah. Okay Dan saya pun tertarik sebenarnya dulu sebab benefit yang ada dengan PTPTN. Walaupun dia adalah pinjaman, macam kita beli kereta, tak ada lagi bank offer. Kalau kau langsaikan kereta ni setahun, kau dah bayar separuh je loan. Tak ada. So PTPTN lah antara pembiaya pinjaman pembelajaran ini yang berikan offer macam first class degree. Jadi benda tu sebenarnya ialah kita ni dari kampung kan. Dan saya bukanlah buat diploma ataupun mana-mana institusi yang seakan-akan universiti life kan. Jadi dari sekolah. Jadi keterujaan atau excitement tu ada untuk kita sama belajar. Dan bila kita tengok offer PTPTN, kalau awak dapat first class degree boleh percuma dan sebagainya. Kalau sekian-sekian ada potongan lah, kan? So benda tu sebenarnya memotivasikan saya untuk saya kena buat yang terbaik bila masuk ni, supaya aku tak perlu bayar apa-apa. Tak perlu ada pinjaman, tak perlu ada tak perlu ada komitmen selepas bekerja. Macam tu. Betul. Okey, tapi kan macam walaupun Hafiz dapat pengecualian bayaran balik tu kan, apa pandangan Hafiz macam kepada macam netizen ataupun orang kat luar sana yang cakap macam PTPTN tak perlu bayar? Okey. Ini sangat panas lah saya kira. Okay. Sebab hot topics. Bila kita bercerita tentang hutang, hutang timbal baliknya ada bayar balik lah. Macam saya pinjam kat Dina kan, tak kisahlah Dina ni T20 ke kan, ataupun lebih tinggi daripada T20. Bila mana saya berhutang, kewajipan membayar tu tetap membayar. Betul. Even sebelum kita dapatkan khidmat PTPTN ni, kita ada perjanjian. Adakah diorang ni tak baca ataupun sekadar pergi buat stamping je kan. Ramai orang sekarang macam tu. Asal dapat duit, okey, pergi stamping dah settle. Aku tak cerita apa benda, apa-apa dalam perjanjian tu. Penting untuk anda semua, okey, khususnya kepada bakal-bakal peminjam ataupun yang sedang meminjam ataupun yang sedang struggle untuk membuat pembayaran balik, untuk kita tahu agreement yang kita buat. Ini bukan agreement PTPTN sajalah. Okay, ini untuk ilmu kehidupan lah kot. Apa-apa yang berkaitan dengan agreement yang kita akan turunkan, tanda tangan, sign, stamping dan sebagainya, kita kena tahu apa konten kat dalam tu. So bila PTPTN ni kita tahu tabung pembiayaan kan, tu dalam syarat tu dia adalah pinjaman. Bila mana kita sebut sebagai pinjaman, kewajipan kita adalah membayar balik. Betul. Itu adalah asas ilmu yang kita kena tahu. Betul. Kadang-kadang masyarakat kita hilang pedoman, hilang common sense untuk membayar balik. Dengan harapan ataupun dengan argument, okey aku ni nak pendidikan nak percuma lah kan. Aku nak menuntut ilmu pun susah kat negara sendiri. Kau merangkak ke dik pergi kelas kan. Okay. So bila kita cakap baran member. Bila kita cakap tentang pembiayaan bayaran balik, dalam perjanjian tu dah ada dah. Ya, betul. Pembayaran balik macam mana, kalau banyak ni apa yang awak akan dapat, kalau betul. Awak begini-begini banyak lah yang saya pun dah lupa lah sebab dah bertahun atau puluhan belasan tahun dah tinggalkan. Sebab kita tak adalah once dia dah pinjam kita paksa bayar balik, tak. Kita memang akan ada cooling period. Macam kita habis pengajian tu, setahun selepas habis pengajian akan keluar jadual bayaran balik tu. And barulah kita start mula bayar balik. Dan kalau saya nak share jugalah, sebab sekarang ni kita ada thread dan sebagainya kan. Saya banyak nampak Gen Z yang start kecam PTPTN, macam dia mungkin ada yang mengecam kerajaan, kenapa kita tak free. Pertama kita kena tengok juga bila mana kita nak pendidikan percuma dekat Malaysia ni, apa maksud dia percuma? Adakah daripada baju kau sampai ke hujung kasut kau ditajuk oleh kerajaan dan sebagainya? Kita kena tengok balik berapa cukai yang kita bayar kat negara ni. Kan? Kalaulah bayaran cukai kita sama dengan negara-negara maju yang lain yang kadar cukainya jauh
lebih tinggi daripada Malaysia, then kita boleh minta pendidikan percuma. Tapi negara kita dah cukup sangat baik dah. Pemurah. Kita bagi pinjam 100,000, bayar balik 50,000 je mungkin. Ataupun macam saya ni bayar balik kosong, tak payah bayar apa-apa sebab benefit yang diberikan. So sebenarnya inilah sepatutnya jadikan motivasi oleh Gen Z sekarang. Ataupun bukan Gen Z lah, kena kecam pula kan. Asyik nak Gen Z Saya je Gen kan. Z. Awak Gen Z. Saya Gen Z. Saya bawah sikit je daripada tu. Okay. Millennial. Untuk motivasikan diri. Sebab macam cerita Kak Dina, bila kita lah keluarga yang susah atau keluarga yang kurang mampu. Jadi benda ni yang memotivasikan saya untuk okay, saya kena buat yang terbaik. Saya kena pastikan saya tak dibebani dengan hutang, tak dibebani dengan komitmen, sebab saya faham mungkin nanti struggle nak dapat kerja dan sebagainya. So buatlah yang terbaik dengan pembiayaan yang ada. Jangan sambil lewa ataupun buat acuh tak acuh. End up nanti bila mengaji separuh jalan ataupun mengaji tak habis, tak mencapai tahap yang PTPTN perlukan untuk kita dapat semua manfaat, pengurangan dan sebagainya, kita salahkan balik pada kerajaan. Macam cerita tadi kan, saya rajin jugalah baca-baca thread yang kata macam, alamak, penat lah, baru kerja nak kena bayar PTPTN apa semua. Kenapa nak merungut atas benda yang kita bersetuju? Betul. At first kita sendiri yang bersetuju untuk menjadi peminjam. So bersetujulah untuk menjadi pembayar balik. Kan? Hidup YB. Okay. So bila kita dah bersetuju dengan item terms and regulation tu, kita kena, orang kata, bertanggungjawab atas pilihan yang kita buat. Kalau awak rasa awak tak nak meminjam, then minta your farmer. Farmer. Your father and your mother. Okay. Untuk bantu pembiayaan. Dan kalau dah sedar diri tak mampu, kerajaan sediakan satu platform untuk memudahkan. But then nanti dengan harapan bila kau bekerja, kau bayar balik. Tapi bila once kau bekerja, kau berungut, kau ada hutang, tiba-tiba dekat tangan iPhone 17. Gaji pertama submit permohonan full loan, jenama hash. Hash apa dirahsiakan. Jadi tak synchronize dengan kau punya kehidupan dan dengan apa komitmen ataupun tanggungjawab yang kau perlu laksanakan. Bercerita part ni, saya ada kawan lah, Dina. Ada kawan. Spill the tea. Spill the tea boleh? Spill the tea. Nak minum tea dulu boleh? Okay. Contohnya, saya ada kawan lah dulu. Ini real story tau. Ini bukan propaganda. Dia dah bekerja. Okay, satu hari tu dia bagi tahu saya, stres lah aku, macam itulah hayat dia kan. Dah dapat surat ataupun arahan PTPTN untuk bayar balik. Dengan jadual bayaran yang telah ditetapkan oleh PTPTN sekitar tahun 2015 macam tu kot. Jadi bila keluar macam ni, dia merungut. Saya tanya dia balik, dah berapa dah kau bayar? Tak pernah bayar. Kau dah bekerja bertahun. Dan kau tak ada inisiatif langsung untuk keluarkan sedikit ataupun allocate gaji tu, not even RM50 pun, untuk mengurangkan pinjaman. Dan dia kerja gaji besar lah. Saya tak pernah tanyalah. Tapi kata dia kepoci mampu lah pula. Kalau tengok dia tu macam mampu dia lah. Bukan bercerita mampu tak mampu, Dina. Sebenarnya yang menjadikan kita ni mampu atau tidak mampu adalah diri kita sendiri. Contoh, kalau gaji kau 1,500, apa kemampuan kenderaan kau? Betul. Lifestyle tu kita kena ukur baju di badan disesuaikan. sendiri. Ya, betul. Kalau nak cerita, mak ayah saya lah dulu kan, seorang penorka Felda, anak 6 orang, penoreh getah je, Dina. Kalau nak cerita, nak menyara anak 6 orang, mampu ke tak mampu? Tapi mampu. Semuanya dapat pendidikan yang full. Penuh. Atas sepenuhnya kan. Adik saya pun peminjam PTPTN. Adik saya. Dan saya advise benda yang sama. Alhamdulillah dia pun first class degree. Alhamdulillah. Pun dikecualikan sepenuhnya daripada PTPTN. Tahniah. Tahniah lah untuk beliau juga kan. Jadi pemikiran ataupun pandangan begini yang kita nakkan. Khususnya dalam Gen Z. Supaya nanti orang tak nampak yang PTPTN ni end up dipersalahkan pula. Betul. Macam dia nak put semua blame on PTPTN saja. Dia, yalah, kita pun macam Hafiz cakap tadi lah, apa-apa kita nak mampu tak mampu tu atas diri sendiri lah sebenarnya. Tak mampu bila mana perbelanjaan kau melebihi. Jadi untuk mereka yang ada masih struggle ataupun yang bakal menamat pengajian, benda pertama yang perlu kita sematkan dalam hati, dalam pemikiran, dalam jiwa adalah bila mana kita dah tamat pengajian, aku kena bayar balik. Betul. Hutang-hutang ni dulu, barulah plan nak buat tambah komitmen ke, nak beli kereta ke. Dulu saya bekerja di, mungkin saya boleh kongsi, saya pakai Honda EX5 je. Honda EX5? Motor Honda EX5 itu pun beli daripada pakcik. Tak ada pun
kalau ikutkan gaji saya pada ketika itu mampu dah beli hash. Ni jujur saya juga. cerita. Ni hash juga. Hash. Mampu dah beli jenama hash ke jenama tea. Mampu. Yeah. Tapi memilih untuk tidak Yalah. membeli atau berkomitmen begitu. Betul. Sebab kita mengutamakan hal-hal lain. Dia dah masuk pada aspek mungkin peringatan untuk pengusaha kewangan yang betul lah kot kan. So sematkan dalam hati kepada peminjam-peminjam, pengguna-pengguna PTPTN, bila nampak dapat gaji yang pertama, bila mana kita dah ada income, Utamakan benda dulu. pertama kita buat untuk kita lunaskan PTPTN kita. Betul. Bukanlah PTPTN minta bayar full kan. Ya, betul. Kita tak memaksa untuk bayar full pun. Kita memang ada jadual bayaran balik tu. Ikut setiap bulan ada jumlah bayaran yang perlu dibayar. Sekurang-kurang 50 PTPTN terima dia. Betul, terima, tapi dia dengan tetap syarat lah kepada kot. ni lah, dia punya background So lah. dengan serendah RM50 dengan terma dan syaratnya, betul. dah boleh dah kita beransur-ansur. And kalau contohlah yang ada tunggakan ribu-ribu ke ratus-ratus, kita memang menggalakkan peminjam-peminjam yang ada tunggakan tu untuk datang berunding dengan kami. Boleh mohon secara online pun. Melalui aplikasi web MyPTPTN, boleh mohon untuk buat rundingan, kita strukturkan balik pinjaman tu. So tak adalah dia bulan-bulan tu tinggi jumlah bayaran, kalau contoh tak mampu lah. Kita boleh setkan balik berapa bulanan yang mampu dibayar macam tu. Jadi berbalik pada cerita tadi juga kan, kepada diorang ni lah kan, mungkin yang seusia saya ataupun yang lebih muda daripada saya kan, bila ada komitmen-komitmen begini, kalau ada masalah ke soalan ke, saya nampak sekarang orang kita ni suka bertanya dekat social media yang bukan ahlinya. Minta opinion lah, minta netizen. Opinion, terpaling opinion. Netizen pula terpaling tahu kan. Netizen pula terpaling PTPTN, lebih PTPTN dari PTPTN. Kita PTPTN terkejut baca. Orang PTPTN pun tak keluar statement macam tu kan. So bila bertanya dekat PTPTN, bertanya dekat thread, kalau sekadar bertanya tu mungkin kita boleh terima lah. Tetapi dia bertanya sekali dengan judgement sekali. Kenapa PTPTN ni apa orang kata pemberi pinjam, penghutang, pemiutang alung yang lah, alung dan macam-macam sebagainya lah kan. kecaman kita terima. Kalau PTPTN alung, kau apa? Kau meminjam alung. Betul tak? Jadi jangan terus bertanya kepada tempat-tempat yang boleh menimbulkan sentimen ataupun stigma negatif. Betul. Sebab kita tahu PTPTN ini yang membantu kita dan ia akan dimanfaatkan oleh adik-adik dan juga generasi yang akan datang. So kalau kita ni yang dah habis belajar, sepatutnya kita keluar daripada gedung ilmu ni, kita jadi orang yang berilmu. Yang pandangannya lebih matang daripada orang yang tak ada dalam gedung ilmu. Contoh teladan yang baik lah. Jadi malulah. Saya sendiri malu tau Dina, bila orang ada netizen ataupun budak-budak yang baru belajar kan, marah PTPTN, minta free, minta mansuh dan sebagainya kan. Saya sendiri rasa malu Dina. Sebab yalah, kita pinjam, kau nak free pula. Pinjam kau nak halalkan. Mana boleh. Kawan kau hutang RM10, lunch pun kau Oopsie. Betul lah. Siapa yang terasa makan cili dia rasa pedas kan. Kawan kau pinjam RM10 pun merentan minta balik. Betul? Apatah lagi puluh-puluh belas ribu, ratus ribu. Saya faham boleh sampai ratus ribu kan. PTPTN punya kan. Betul. Jadi jangan timbulkan sentimen atau stigma-stigma yang tidak bagus di social media. Sebab kita faham sekarang ni platform social media ni sangat menguasai kita. So bila kita buat macam tu, dia seolah-olah mewujudkan satu gerakan ataupun satu pandangan bahawa PTPTN ni boleh kita tamatkan mansuhkan. Dan macam mana adik-adik yang korang yang akan datang, generasi akan datang nak guna. Tak semua yang mampu, betul tak? Tak semua yang T20. Pembiayaan inilah yang akan membantu diorang nanti. Betul? Kalau kau mampu, kau guna Fama. Betul. Kalau kau tak nak bayar balik, carilah apa-apa scholarship yang ada ditawarkan dekat sana. Betul. Yang boleh berikan percuma saja. Dan kalau you tak ada pilihan, gunakanlah pilihan yang ada ini dan bertanggungjawablah ke atas pilihan yang kita dah sebab buat. kami pun PTPTN tidak memaksa orang untuk meminjam. Betul tak? Betul. Ini bukan satu paksaan. You yang serah dan willing untuk meminjam dan kena bayar balik lah. Sama je loan rumah, loan kereta dan sebagainya. Betul. Sama konsep dia. Cuma yang ni digunakan khas untuk kita punya pendidikan. Jadi tapi masa zaman study Hafiz lah, macam kan Hafiz dapat full kan. So macam mana, macam time tu kita macam kira budak lah. Time tu kan nak urus duit pun macam Tok Bambing lagi. Tapi macam mana Hafiz ni manage duit dekat masa zaman universiti tu macam mana? Kalau masa universiti dulu, saya yang pertama
Makan memang seadanya lah. Ikut memang seadanya. Asal kenyang. Asal kenyang. Ikut piramid makanan yang KKM keluarkan. Balance diet lah. Balance diet. Balance diet sebenarnya tak berduit lah. Sarapannya tengah harinya tak adalah nak overspend. Okay. Jadi yang banyak masalah yang saya nampak. No matcha. Tak ada. No matcha. Okay. Dulu pun matcha pun tak wujud lagi. Betul. Tak wujud lagi. Kalau ada pun tak beli. Okay. Sebab kita sedari. Okay. So seadanya. That's why saya macam cerita tadi, saya buat kerja lain. Saya freelance Side hustle lah. Saya hustle dan sebagainya untuk menampung. Tapi kan time tu part time tu banyak ke dapat dia punya kira bayaran tu lah. Boleh lah. Banyak tak banyak je Dina. Ada 1 tahun tu saya dah start bawa kereta. Tapi kereta biasalah sebab nak memudahkan urusan, ada kerja luar dan sebagainya. Saya boleh hidupkan rotek kereta tu guna duit sendiri. Bukan duit PT-PTN lah. Bukan duit PT-PTN. Duit side hustle tu lah. Campuran lah. Yalah. Campuran. Maksudnya dia hendak RM1,000 tak nak RM1,000 lah. Alang-alang Dina dah tanya kan. So dulu saya buat part time kerja. Bukanlah kerja part time official masa masuk office sebagainya. Freelance lah orang kata freelance kan. Saya buat untuk MC dan sebagainya. Kalau dulu ada wedding, buat join team wedding coordinator. Tapi time tu umur berapa? Degree 20. Muda lah maknanya. Kira memang experience banyak lah. Experience banyak. Jadi buat benda tu sampai satu tahap yang cerita Kak Dina tadi. Saya boleh hidupkan rotek kereta tu. Tapi memang student zaman memang kreatif lah. Sebab ada peminjam-peminjam, saya dengar cerita ni, peminjam dia berniaga juga menggunakan duit PT-PTN tapi dia buat as modal. So bila duit PT-PTN dia dapat, dia rolling modal, dia berniaga, makin banyak sikit duit dia dapat. So boleh cover dia nak survive lah bulan-bulan. Tapi nak cari yang kreatif ni 1 dalam 1,000 Dina. Tapi bukanlah saya nak menggalakkan golongan pelajar ni macam ketepikan pembelajaran, yelah, buat betul. side income dan sebagainya. Tidak. Tetapi maksudnya dengan zaman sekarang peluang yang cukup besar untuk kita dia cari side income waktu study kan. Cari experience juga. Sebenarnya apa kemahiran kita ada di peringkat universiti tu pun dah boleh dibuat duit dah sekarang. Cuma kita je berani explore ataupun tidak, nak ataupun tak nak tu je. Nak buat atau tak nak buat. Kalau tak nak buat 1,000 alasan lah. Kalau nak buat 1,000 usaha kita cari. Jadi dan saya pun dah membuktikan, bukan saya dan ramai lagi yang membuktikan dengan buat kerja tambahan dan sebagainya dalam keadaan ada penyampitan pun boleh tamatkan pengajian dengan kelas pertama tanpa ada bayaran balik dan sebagainya. Rasa dia tu Dina bila dapat happy surat dapat pengecualian sepenuhnya, rasa macam lega, tak sia-sia aku study. Lega. Kiranya kalau lepas ni aku kerja cika-cika gaji 500 pun tak risaulah. Kata kan. Tak ada nak buat PT-PTN. Tak ada nak bayar PT-PTN. Begitulah sebenarnya. Yang kita kena sematkan lah untuk yang sedang meminjam atau yang bakal meminjam. For those yang dah menggunakan khidmat PT-PTN ni, kalau dah kena bayar balik, tak ada pilihan bayar balik. Cuma boleh berunding untuk dapatkan installment, amount yang semampunya untuk ekonomi kita. Betul. And kalau macam contoh kalau Hafiz nak tahu sekarang, sebab Hafiz tak ada experience membayar balik kan. Sebenarnya peminjam-peminjam juga selain daripada buat persetujuan semula ni, dia peminjam pun boleh bayar balik guna KWSP. Guna yang ni saya KWSP. Mungkin Dina boleh share macam mana tu. Kalau saya boleh sampaikan kat kawan-kawan boleh, nanti share kat kawan-kawan. Kalau macam ada kawan-kawan yang macam nak bayar lamsam ke, yang nak bayar tunggakan banyak tu, boleh guna akaun 2 KWSP. Kena ni je, mohon pengeluaran dekat iAccount KWSP lah. Online saja. Online saja. Online sahaja. Dia boleh mohon, and dia sama ada akaun sendiri ataupun pasangan. Kalau macam contoh suami punya akaun ke isteri punya akaun, boleh guna akaun 2 tu untuk bayar balik. Jadi satu tim kes kongsi yang belum berpasangan, cepat-cepat cari pasangan. Cepat cari pasangan. Guna akaun 2 pasangan. Untuk bayar balik PT-PTN. Jadi instead of minta PT-PTN bagi percuma, kau pergi cari pasangan cepat-cepat, kau minta akaun 2 dia bayar balik. Tak kedekut lah. Yang tak kedekut lah. Pasal ada lah pilihan macam tu Dina. Sebegitu rupa. Kita memang banyak
nak bantu. Cara lah nak bantu peminjam-peminjam kita bagi bayar guna KWSP, nak bayar guna potongan gaji pun boleh, nak bayar debit terus boleh, nak guna MyPTPTN pun boleh. Kalau macam nak senang lah kan, sebab sekarang ni semua zaman online pun. Betul. Kan. So boleh download aplikasi MyPTPTN. Bayar je guna MyPTPTN, bayar monthly ke ikut suka, ada duit lebih bayar lebih. So tak adalah macam rasa bebanan banyak. Tak adalah kan? Kau tiba-tiba dapat surat 500 sebulan daripada PTPTN kan. Ada ke yang macam tu? Ada je. Biasanya cash macam mana kalau yang dapat satu arahan untuk terus buat pembayaran dengan di certain amount setiap bulan potongan gaji ke? Itu biasanya kalau macam yang ada tunggakan ke apa ke, dia akan mulalah dapat surat daripada PTPTN tu. Sebab itulah kita kalau boleh bayar je sekadar yang mampu. Bukanlah sekadar yang mampu, maknanya kita ikut jadual bayaran balik. Tapi kalau macam tiba-tiba ke dapat bonus ke apa kan, bayarlah dulu PTPTN kan. Okay, so kalau Dina cerita bayar sikit. So sebenarnya kita pun dalam bulan menyambut Aidiladha ni kan. So sebenarnya ini is part of pengorbanan lah juga. Betul. Kan. Pengorbanan untuk kita, pengorbanan wajib katanya. Berkorban ni ada yang wajib, ada yang tak wajib. Kan. Tapi membayar PTPTN ni adalah pengorbanan wajib. So kita ambil lah ibrah daripada bulan Aidiladha ni. Kan. Pengorbanan ni, cerita pengorbanan Nabi dulu dibawa dalam Aidiladha. So kita ambil lah ibrah kisah pengorbanan ni kepada diri kita mungkin yang sedang membayar ataupun yang sedang merancang tak nak bayar. Ataupun yang sedang merancang terus untuk yang sedang merancang untuk macam aku nak push PTPTN. Bagi aku free. Bagi aku free. Tunggu bila dia akan bagi free. Member pula study 2 semester je. Aduh. Study 2 semester je. Kan? Tak habis ni. Nak pula push PTPTN untuk mansuhkan 2 semester yang dipinjam tu. So for those yang ada berfikiran begitu kan, baik mak kepada peminjam ke, peminjam sendiri ke, ambil lah ibrah pengorbanan ni. Betul. Bahawa inilah pengorbanan kita sebagai pemusafir yang mencari ilmu ini. Betul. Orang mencari ilmu ni saya kira sebagai pemusafir. Pemusafir. Kan? So perjalanan musafir kita mencari ilmu ini kena buat bekal. Betul. So PTPTN inilah antara yang memberi bekal kepada kita. Tapi dipinjamkan je, pulangkan balik. Pulangkan balik hak kami. bukan hak Dina je. Bukan hak saya juga. Ya, betul. Hak anak-anak saya juga nanti. Hak anak kawan-kawan saya. Bayar balik jadi, untuk generasi lain pula. Bila korang tak bayar, mana pula nak cari dana untuk menyambung yang lain. Betul. Kan? Macam tu. So inilah pengorbanan kita lah bila bekerja tu, korbankan sebahagian daripada pendapatan kita untuk lunaskan tanggungjawab kita. Lebih-lebih yang Muslim, kan. Betul. Hutang adalah wajib. Betul. Kan, kalau kata macam roh berkentayangan kat ni kan, mungkin kalau nak dikira tu mungkin banyak PTPTN punya roh kan. Gurau mungkin banyak gitu. Sebelum kita dapat statistik ramai kat atas tu yang pemegang PTPTN, kalau boleh didapatkan statistik itu Dina, mungkin PTPTN yang ramai kat atas. Gurau sajalah. Kalau macam Hafiz kan, ada tak macam pengalaman kenalan ke apa-apa, siapa-siapa yang Hafiz kenal yang macam dia nak buat pinjaman ni tapi tak lepas sebab si Chris tak cantik ke? Ya, ada. Ada yang tak lepas, dan the latest one dia tak lepas untuk keluar negara. Tapi benda ni ironinya kan Dina. Kau nak pergi luar negara, ada duit flight. Kau ada hutang PTPTN dan kau mengamuk. Kalau saya jadi dia Dina, malu. Kan? Malu. Kau nak pergi bukannya pergi Bandung, dalam negeri, luar negara bukannya pergi Lombok. Kan? Ni yang Hafiz mention ni, dia negara mana? Asia, jauh sikit. Yang ada 4 musim. Korea. Jadi nak pergi bercuti, kan? Tentu-tentulah tiket saja dah beribu. Okay? Cubalah kau korban. Kita berbalik kan cerita pengorbanan tadi. Kau korbankan kehendak kau pergi travel. Betul. Kau korban kehendak kau untuk pakai iPhone 17. Dia tak ingat untuk dia flex. Dia ada ni. Kau korbankan kehendak kau untuk pakai kereta-kereta mahal kan. Untuk kau melunaskan dua tanggungjawab kau. Bila kau dah buat semua benda ni, percayalah Dina, believe me, yang korang akan rasa macam tenang setenang-tenangnya. Ya, betul. So selain ketenangan kita dapat dalam masjid,
tak ada PTPTN tu lah satu ketenangan kedua yang kita lupakan. Korang cakap kalau nak tenang, pergilah masjid kan, tempat ibadah. Nak tenang, bayarlah PTPTN. Bertemu Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, bayar PTPTN. So, akan dapatlah ketenangan tu. Betul, setuju. Gurau Jangan quote kan viral lagi. Aduh, Hafiz. Okay. Nampaknya kita pun dah macam dah lama sangat kita berborak ni. Kita dah lupa berapa minit dah kita ni. Dah setengah jam ada? Setengah jam lah mungkin kot. Okeylah, sebelum kita akhiri episod kita pada hari ini, mungkin Hafiz ada nak share sikit lah pesanan ataupun nasihat abang-abang kepada adik-adik di luar sana ataupun netizen-netizen di luar sana. Okey, kepada anda di luar sana, yang pertama adalah golongan-golongan yang telah meminjam. Okey, yang sedang meminjam, yang sedang membayar balik, teruskan komitmen anda membayar balik. Sampailah langsai. Yang kedua, for those yang belum start bayar balik, buat sesuatu. Kan? Buat sesuatu, jangan tanya Nurtizen. Pergi ke mana-mana pejabat PTPTN yang ada. Saya faham seluruh Malaysia ada kan, Dina, online kan? Pun boleh sekarang. Online pun kita boleh. Kita ada live chat. Dapatkan rundingan, bagi tahu situasi macam mana. Buatlah bayaran, jangan tak ada langsung. Betul. Sebab itu adalah tanggungjawab kita. Itu adalah kewajipan. Wajib. Untuk mereka yang sedang belajar pula. Okay, yang sedang belajar, belajarlah betul-betul. Manfaatkan semua offer ataupun tawaran yang PTPTN berikan untuk kita. Dapat separuh harga ke, 30% diskaun ke, fully diskaun ke apa, saya tak pasti. Sekarang usaha ke arah itu untuk dapat. Bukan untuk kalau tak nak fikir untuk orang, untuk diri sendiri supaya tak ada komitmen. Kita dah tahu dah berapa ramai yang merentan tak nak bayar ni kan. So jangan jadi part of them. Okay, bayar. Okey, dan seterusnya kepada ibu bapa pula, kan, ibu bapa yang ada anak-anak yang telah meminjam PTPTN, advice diorang jangan join Nurtizen. Sama naik pula. Mak ayah pun sama naik pergi pejabat PTPTN nak minta percuma. Tak, educate anak-anak. Sedari mereka dalam belajar ataupun sedari sebelum ambil. Bagi tahu ini adalah pinjaman. So apa tanggungjawab sebelum meminjam? Bila dah masuk belajar, advice mereka. Buat sebaiknya supaya kau tak perlu bayar. Balik semua ini. Dan kepada semua yang dah bayar, terima kasih. Dan akhir sekali kepada PTPTN sendiri, pembiaya pinjaman pendidikan. Okay. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga daripada saya dan juga seangkatan dengan saya yang mungkin dah habis bayar ataupun yang dapat secara percuma. Sebenarnya apa yang kita lalui ni besar pahalanya ataupun untuk PTPTN kan, sebab betul. Kita menyantuni orang-orang yang sedang bermusafir mencari ilmu. So itulah harapan kita untuk anak bangsa, supaya PTPTN ini akan terus bertapak untuk membantu golongan-golongan yang nak mencari ilmu ni. Betul. Love PTPTN. Love PTPTN. PTPTN di hatiku. Ada kerja kosong tak? Mana yang tengah nak cari kau boleh masuk. Boleh PM tepi. PM tepi boleh. Okey, terima kasih banyak Hafiz atas Dina, nasihat dan perkongsian ikhlas dari hati. Baik. Okey, jadi korang di luar sana, terima kasih sebab setia sampai akhir di hujung episod ni. Okay, nanti kita akan ada lagi episod yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Studio PTPTN dan share juga video ni dekat kawan-kawan korang yang belum menonton ataupun yang sedang menonton ataupun yang akan menonton. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.